Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, uh, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per. So, uh, hari ini terus kepada chat seperti biasa kita akan meneruskan kita punya sharing, kita punya trade idea. Ini sekadar untuk nak bagi apa? Nak bagi kawan-kawan, rakan-rakan trader lain semua at least korang nampak something yang kadang-kadang kita ada terlepas pandang dalam kita membuat analisa dalam market. Kadang-kadang kita ada terlepas pandang yang mana, oh okey, ini zone yang kita boleh ambil kira, ini zone yang uh, kita boleh guna pakai untuk zone entry sama ada nak buy ataupun nak sell. Kadang-kadang kita kena juga tengok ataupun kita kena keep on monitor rakan-rakan punya analisa. Kena bandingkan juga dengan kita punya mapping ataupun kita punya analisa untuk nak tengok adakah ia lebih contoh kita nak buy ataupun kita nak sell. Kita nak masuk entry kita nak masuk entry di satu-satu zone, adakah zone itu betul-betul valid. Tapi kalau ada rakan-rakan lain yang sharing dia punya idea juga, so itu lebih kita nampak yang mana, oh okay, zone ini memang kita nampak valid untuk kita nak entry. So itulah tujuan kita untuk nak berkongsi uh, analisa, berkongsi trade idea, berkongsi dengan view POV apa yang kita nampak di sini. Okay, so hari ini 27 hari bulan 7, hari Khamis, hari keempat dagangan dalam minggu ini. Kita dah berada di fasa-fasa penghujung bulan November sebelum kita masuk December Blues. Selalunya December Blues. Sebab apa kita panggil December Blues? Sebab selalunya December ni kebanyakan trader-trader dia dah start bercuti lah. Ini rumors yang mana ia telah bermain daripada sejak dulu lagi, yang mana bila masuk bulan 12 je ramai trader dah start cuti. Sebab apa? Trader-trader di luar negara, uh, especially yang berada di barat lah. Okay, so diorang akan menyambut Christmas, diorang akan sambut New Year. So diorang selepas ber selepas setahun berada dalam market, so ini adalah waktu diorang untuk cuti. So itu just rumors. Tapi market dia akan tetap bergerak seperti biasa. Dia akan berjalan seperti biasa, cuma dia akan off pada hari-hari tertentu seperti 25 hari bulan dan juga New Year. Dia akan off lah. Tapi dia akan hari-hari lain dia akan bergerak seperti biasa. Okay, so kalau kita nak recap balik analisa lepas, yang mana ini adalah Nasdaq, ini adalah time frame 1 jam, ini adalah US Tech 100 Cash. So kita ada marking, kita ada, bukan kita target yang mana price akan membuat kejatuhan di zone resistance ataupun zone tertinggi yang kita dah marking di sini. Okay, nampak selepas siri kejatuhan yang berlaku di sini, kalau tengok memang kejatuhan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jam punya kejatuhan di sini. Dan price sedang pelan-pelan untuk mendaki, naik turun. Dan kita target nak sell di sini, price cucuk dalam zone dan the running profit tapi tak banyak pun, dalam 25, 145. Okay, di sini dia dah turun bermula pada 25.147 sampai 25.063. So lebih kurang dalam 80 ke 90 pip dia turun sebelum price membuat breakout. Nampak di sini dia break. Pop, dia break. Alright. So automatically di sini dia ada satu zone tau, yang mana kalau kita tengok dia nampak clearly market sedang membuat uptrend. Pop dan sekarang dia break resistance di sini.
So biarkan dia membuat retracement. Okay. Cumanya apa yang kita perlu buat, kita tunggu untuk price masuk dalam ni. So buy zone support. Alright, so get ready. So kita nak tunggu di dalam zone. Kemudian alright, so kita tunggu dalam range harga 25104 hingga 25054. So dalam range harga yang ni, untuk price cucuk membuat retracement di zone yang dia dah breakout, kemudian pump dan naik meneruskan dia punya perjalanan. Okay, get ready je, tunggu di dalam zone. Letak pending order, pastikan layer di zone yang berlainan, jangan layer di zone yang sama. Okay, selagi mana zone itu belum breakout, selagi itu kita punya entry masih lagi valid. Okay, right, and then kita nak tengok di US30 pula. Pada analisa lepas memang kita target, kita nak buy. Sebab di sini kita nampak structure uptrend telah terbentuk di sini, dan di sini ada base. Kemudian kita target yang price akan cucuk balik di sini, tapi tak sampai price main di zone ini, pump dia terus naik ke atas. Baik, jadi apa yang kita boleh lakukan ataupun kita cuba untuk nak tunggu pada hari ini adalah kita tunggu untuk price masuk dalam zone bawah ni. Okay, sebelum dia meneruskan kenaikan, dia kena membuat retracement. Sama ada banyak ataupun sikit, itu bergantung kepada situasi market semasa. Okay, ini saya delete dulu. Alright, so kalau kita nampak di sini kenaikan berlaku dan di sini dia rehat. Kemudian lagi satu lonjakan. Sekarang dia sedang berehat di sini. Okay, ini situasi dia. Jika di sini price turun, so di sini adalah zone entry. Tapi kalau di sini price break, di sini adalah zone kita nak entry. Sebab kalau tengok daripada structure apa yang telah terbentuk sekarang, price sedang mendaki, sedang membuat uptrend. Sebarang sell position tu hanya sementara yang kita target untuk retracement. Cumanya untuk buy position kita boleh dapatkan untuk position yang lama, untuk dia pergi lebih jauh. Cumanya kita tunggu price turun pada paras harga yang terendah untuk kita nak entry. Okay, so get ready je di dalam zone. Kalau nak layer, pastikan layer di zone yang berlainan, jangan layer di zone yang sama. Pecahkan korang punya lot, pecahkan korang punya lot size. Okay, pastikan nak layer lot yang paling kecil. Tak payah layer di lot yang besar-besar pun. So kalau korang layer banyak, so semakin market turun, dia akan hit korang punya order, kemudian dia akan run. Kita nak maksimumkan profit dan minimumkan loss. Okay, right, so saya kira itu saja. Keep on follow kita punya video-video sharing, yang mana bukan setakat trade idea, bukan setakat analisa, bukan setakat mapping je yang kita akan bagi. Dalam masa yang sama juga saya akan selitkan education. Kita akan selitkan mana yang nak belajar pun, yang masih tengah tengok-tengok, tengah baru nak try. So dalam masa yang sama kita juga akan beri education. Macam mana kita nak baca market, macam mana kita nak faham pergerakan market. So dari masa ke semasa saya akan selitkan juga video-video itu. Okay, so keep on follow kita di social media. Jangan malu, jangan segan. Kalau nak tanya, just PM je. Okay, so saya kira itu saja. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan you all punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blow. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye bye.